Okay, today 9 hari bulan 3, hari ke-8 kita berpuasa. Hari ini special sikit. Take the next left, then your destination will be on the right. Sebab hari ini adalah hari ulang tahun perkahwinan abah dengan mami yang ke-13. So kami decided untuk pergi ke belakang Maib Serdang. Di belakang Dewan Maib tu ada satu tempat, satu restoran bernama House of Kambing. Your destination is on the right. So kita decided to buka puasa di sini dan sambut ulang tahun ke-13 anniversary kami lah. So this is House of Kambing. Sebelum kita mulakan, jangan lupa like, share dan subscribe video ni. So selamat datang ke House of Kambing Maib Serdang. So bila kita sampai tu, kita nampak kedai dia 2 tingkat. Masa ni semua meja agaknya dah di-book. Okay, Fazil dengan Mami pergi dekat padang pesan. Cuma satulah, padang pesan ni kosong. Abang rasa kalau lebih interesting kalau kambing tu dilepas untuk meragut rumput-rumput di sini, lebih interesting lah. Dan nama pun House of Kambing. Kandang kambing dekat ujung sana tu. Dekat belakang sini ada kandang unta. Siapa yang tak kenal unta boleh datang sini. Ada lebih kurang 4 ekor unta dekat sini. Boleh pegang, boleh tengok mereka makan, boleh berkenalan sama Jamal. Hai Jamal. Jamal tu bahasa Arab untuk unta. Okey, dah puas tengok unta, Fazil dengan Mami pun berjalan pergi ke arah kedai. Kedai dia adalah 2 tingkat, belah bawah dan belah atas. Semua meja penuh dengan orang yang telah pun order. Kita hari tu order melalui WhatsApp. Nombor terletak di bawah ni untuk order dekat WhatsApp. Lepas tu dia tunjukkan meja kami lah. Meja kami meja ke-10. Ada beberapa barang makanan dah sampai, tapi kita masih lagi menunggu makanan untuk waktu berbuka. Ini suasana House of Kambing. Sekejap lagi abah bawa jalan-jalan lah. Tengok ada yang order ayam. Nama House of Kambing tapi order ayam. Abah dengan Fazil makan ayam, Mami makan kambing. Abah tak berapa suka dengan ayam. Fazil suka lepas kambing lah dia punya. So, Fazil ambil kambing crispy. Abah ambil kambing masak kunyit kot. Mami ambil nasi goreng kambing. Lepas tu ini kawasan dapur dia. Mereka sedang sibuk menyediakan juadah-juadah untuk berbuka. Semua orang order melalui WhatsApp. Ini minumannya. Mereka order melalui WhatsApp. Bila sampai duduk dekat meja saja. Duduk dekat meja sahaja dan kita order makanan. Mami macam abah cakap tadi, nasi goreng kambing. Ini belah atas. Ini belah atas pun nampak gaya macam meja-meja tu penuh dengan orang-orang yang dah order. Kita turun balik ke bawah. Masa ni awal lagi lah, dalam 6.30 macam tu. 6.30 macam tu orang tak ramai lagi, tapi makanan sudah pun disediakan. Macam abah set nasi ayam goreng kunyit, Fazil ayam crispy dengan kuah kari. Minuman abah order tebikal laici, air kosong dan air Milo, air coklat untuk Fazil. Yang ini ayam goreng kunyit, yang ini nasi goreng kambing untuk Mami. So tapi kita order ada barang lain. Kita ada order telur dadah dan juga kailan ikan masin dan juga sagu gula Melaka. Tetapi sampai kesudah kailan ikan masin, telur dadah dan sagu gula Melaka tak sampai. Abah pun macam alah, kita dah order awal pagi. Abah order masa subuh, abah dah order WhatsApp order, tapi makanan tu tak sampai. Jadi akhir sekali abah bayar je lah apa yang sampai dan cancel kailan ikan masin dan telur dadah. Tapi Alhamdulillah mereka punya servis sangat bagus. Malam tu mereka hantar WhatsApp minta maaf. Dan dia orang bagi voucher untuk abah. So berapa star abah bagi? 3 star untuk makanan, 5 star untuk servis.